Kadang kau rasa kawan kau paling rapat tu boleh tikam kau dari belakang. Tapi kau tak boleh buat apa selain hanya mampu sabar dan tunggu masa untuk semuanya terbongkar. Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama aku Saiful. Aku baru masuk tahun akhir universiti, umur 24 tahun. Aku jenis tenang, bukan jenis yang cepat gaduh atau emosi tak tentu pasal. Tapi ada satu benda yang aku tak boleh nak sorok. Aku suka Zarina, budak kelas aku juga. Zarina jenis perempuan matang, manis, bijak, senyum dia dah boleh buat hati aku rasa tenang. Masa mula-mula aku suka Zarina, aku tak berani nak cakap depan dia. Jadi aku selalu luah dekat Hakim je. Hakim ni kawan aku dari semester satu lagi. Kawan sekelas juga, boleh dikatakan best friend aku si Hakim ni. Tapi aku tak tahu masa tu hati dia lain. Aku selalu cerita dekat dia yang aku suka Zarina. Aku selalu minta nasihat si Hakim ni, macam mana cara nak meluah perasaan aku dekat si Zarina ni. Hakim selalu positif, acah-acah bagi pendapat dan nasihat. Aku terlalu percaya dia. Tapi aku tak tahu, semua benda yang aku cerita kat dia, dia simpan untuk kepentingan diri sendiri. Rupanya dia pun nak try pikat Zarina. Awal semester baru ni, aku mula perasan Hakim mula rapat dengan Zarina. Aku cuba diam, tapi hati aku rasa tak senang. Aku tengok dia orang selalu jalan sama-sama, ketawa kecil, berbual macam ada chemistry. Aku cuba kontrol perasaan, tapi kadang rasa pedih tu datang juga. Aku rasa macam Hakim ni cuba nak potong line. Ke dia, sebenarnya dia dah lama minat Zarina juga. Tapi awal-awal dulu dia jugalah yang bagi nasihat kat aku cara nak pikat Zarina. Aku rasa Hakim mula manipulasi situasi secara halus. Dia kerap ajak Zarina study sama. Kadang dia bagi Zarina nasihat, lepas tu ambil berat dan cuba tarik perhatian Zarina. Aku perasan benda ni sikit-sikit. Tapi aku diam je sebab aku tak nak tunjuk aku sakit hati. Kami pun dah mula tak rapat sejak dia berbaik dengan Zarina. Aku rasa Hakim tahu dia dah tikam aku. So dia tak berani nak lepak dengan aku lagi. Kami makin menjarakkan diri sebab perempuan punya pasal. Habis persahabatan aku dengan Hakim 3 tahun ni, kawan-kawan lain pun perasan perubahan ni. Ada yang mula ambil side Hakim, ada yang cuma tengok je. Aku mula rasa terasing, tapi aku masih cuba sabar. Aku belajar satu benda, kadang orang busuk hati tak tunjuk secara terang. Diorang main secara perlahan-lahan tapi efektif. Hari-hari selepas tu, aku cuba fokus pada diri sendiri. Aku study lebih rajin, ikut macam-macam program universiti, ikut aktiviti yang aku minat. Kadang tu aku tengok Zarina dan Hakim gelak sama-sama dari jauh. Aku rasa sakit hati, tapi aku tahan. Aku sedar, kalau aku overreaction, semua orang akan kata aku cemburu, over emosi. Satu hari, Hakim sengaja ajak Zarina keluar study kat kafe depan-depan aku. Aku dengar je, rasa macam dada aku ditekan batu. Aku cuba tak peduli, tapi pedih meresap sampai tulang. Tapi aku simpan dalam hati. Tetap cool, aku belajar satu benda. Kesabaran lebih kuat daripada emosi yang meletup-letup. Beberapa minggu lepas tu, Zarina pula cuba dekati aku. Kami memang ada projek kumpulan yang perlu diselesaikan bersama. Aku tengok dia mula pandang aku dengan cara lain. Bila aku bantu projek dia, bila aku bagi perhatian tulus, dia mula senyum manis yang selalu buat aku rasa hangat. Hakim pula mula rasa resah. Aku boleh tengok dia mula panik bila Zarina bagi perhatian pada aku. Kadang tu bila benda kita tak kejar, tapi datang bergolek pula dekat kita. Inilah namanya rezeki. Aku tak gelojoh, aku tetap tenang. Aku mula luahkan sedikit demi sedikit perasaan aku dekat Zarina, tapi cara dewasa, bukan gatal. Zarina, aku suka kau, tapi aku tak nak paksa. Aku cuma nak kau tahu je. Zarina senyum, mata dia bercahaya. Aku rasa dunia ni tiba-tiba ringan lepas aku luahkan. Nak dijadikan cerita, sebenarnya Zarina pun ada perasaan ehem-ehem dekat aku. Aku rasa aku menang lagi. Hakim, dia mula rasa kecewa tapi dia tak boleh buat apa-apa. Semua strategi memikat dia gagal. Zarina sebenarnya pilih aku sebab aku tulus, sabar dan matang. Aku rasa puas, tapi bukan puas macam nak balas dendam tu.
Aku rasa puas sebab kejujuran dan kesabaran menang. Akhirnya, aku dan Zarina mula rapat secara semula jadi. Aku belajar satu benda penting. Kadang orang busuk hati akan cuba ambil apa yang kau suka. Tapi kalau kau tenang, tulus dan sabar, itulah kunci kemenangan. Aku masih berkawan dengan Hakim, tapi jarak kami jelas. Aku tak rasa dendam gila, cuma aku belajar hati manusia ni ada macam-macam. Tapi aku rasa lega sebab Zarina, orang yang aku suka, sekarang ada di sisi aku. Bukan sebab manipulasi, tapi sebab rasa kejujuran aku. Aku harap aku dapat teruskan hubungan dengan Zarina ke peringkat seterusnya. Korang doakan aku ya. Terima kasih.